Alhamdulillah hari ni kita bersama Abang Man Dialog Gelegah. Beliau menternak kerbau daripada 1 ekor, 2 ekor dan dia target bagi ada 10 ekor. Lepas tu nak buat breeding Dialog Gelegah dekat Alor Mengkudu, Alor Star Kedah. Alright, kita tengok macam mana cara beliau menternak kerbau. Oh dia. Okay, ni Waman kita. Berapa ekor dah Waman? Hari ni setakat ni ada baru 6 ekor. Dalam proses pembesaran lah untuk tujuan pembiakan. Oh, cantik, cantik. Umur berapa ni? Rata-rata mereka ni Waman? Ada yang 2 ekor ni dah 2 tahun. 2 tahun lebih sikit. Yang lain tu dalam setahun setengah. Hari ni mungkin sampai lagi 4 ekor. Semua yang muda-muda kita akan buat pembesaran dan pembiakan. Kita tengok. Ya, dia pun ni tak liak sangat lah no. Semua jinak. Jinak. Kita buat bagi dia jinak supaya mudah kita kendalikan dia. Saya memang bagi dia jinak. Mudah yang pergi nak pegang dah. Okey. Cukup. Betul. Untuk mudah kan. Yalah, boleh tarik tali hidung tu. Semua boleh dipegang. Semua Semua ada boleh. saya buat tali hidung. Masya-Allah. Untuk mudah kita nak selenggara dia. Ya, pengurusan tu. Ya. Ni bangsai yang saya akan buat untuk dia berteduh. Dalam proses mungkin esok tukang akan datang buat lah. Besi-besi semua dah ada dah. Okey. Saya gunakan kayu-kayu tradisional. Ada kayu pokok. Yes. Saya nak guna atap rembia. Oh, Saya biasa. tak guna zinc. Teduh pun no. Dan di sini saya akan buat pondok untuk saya datang rehat-rehat. Kena kopi cok pisang. Best. Masya-Allah. Dan di sana tu saya akan besarkan lagi pagar ni sampai ke jalan. Okey. Sebab dia dah mula makin membesar dan dah bertambah. Alright. Terus ke sungai. Di sana ada sungai. Untuk di saya ujung. guna sumber air untuk mandi-mandikan dia. Okey. Jantan berapa ekor? Jantan 2 ekor ni. Ni jantan ni. Ni jantan. Yang ni dah dilatih. Oh. Untuk tarik anok, Tarik tarik tengilin. Ni dia jinak. Yang lain ni masih tak latih apa lagi, tapi jinak. Jadi Mama cerita sikit hasrat Mama untuk cerita pasal tarik anok ni macam mana? Anok ni apa dia? Tarik dia macam mana? Anok ni orang Kedah ni kalau lapis-lapis orang tua-tua fahamlah, kita guna untuk mengangkut barang. Kita angkut padi ataupun angkut semai yang digunakan oleh pesawah-pesawah dulu-dulu. Jadi saya nak hidupkan kembali aktiviti itu untuk pengetahuan generasi muda. Sebagai satu education Satu pengetahuan. untuk satu ilmu bagi Ilmu. dia orang tu dan boleh menikmati apa yang diceritakan. Wow. Bukan hanya sekadar baca sejarah saja. Boleh menikmati. Naik di belakang anok akan ditarik oleh kerbau. Saya dah latih siap dah ni. Dah latih dah dia. Anytime boleh bawa. Wow. Jadi kita boleh tarik naik belakang anok tu Duduk di atas anok. Anok tu maksudnya duduk di atas ke belakang? Anok duduk di belakang. Di belakang. Dia akan ada kok di tengkuk dia. Okey. Akan dipasang kayu dan dia akan tarik di sana. Macam bajak sawah tu lah. Macam bajak sawah. Kita boleh duduk di belakang. Wow. Boleh duduk sehingga 5 orang. 5 orang. Kalau kerbau jantan tak ada masalah. Dia cukup tenaga kuat. InsyaAllah nanti kita boleh laksanakan aktiviti anok tu. Anok tu. Tu kita boleh bagi pengetahuan kepada orang ramai dan siapa yang berhajat nak naik anok boleh main cari Oman tu. Kita tak akan naik di atas jalan raya, tapi kita akan naik di dalam sawah. Di kawasan yang berayak. Yang itulah yang semula jadi dia. Bukan di atas jalan raya. Bukan atas jalan raya. Bukan atas jalan raya. Masuk dalam ayak. Masuk dalam ayak. Kita rasalah macam mana kerbau berjalan dalam ayak, orang dulu-dulu buat kerja. Yalah, pasal benda ni semakin hari orang tak ada dah. Dah pupus dah. Dah pupus dah aktiviti kerbau tarik anok tu dah. Kalau ada pun kerbau hanya untuk sembelihan saja. Untuk aktiviti tak ada dah. Alright. Tapi saya nak cuba hidupkan balik lah. Ni yang saya buat ni.
Maksud dia di samping kita breeding kerbau, jadi kita buat aktiviti di mana apa ni semua berkenaan dengan sejarah kehidupan orang Melayu, no? Kita akan hidup balik. Di Kedah lah especially. Ya, di Kedah lah. Tentang sawah bendang apa semua, no? Ya. Betina lah ni, no? Ni betina. Semua saya dah cucuk itu. Untuk mudah dijinakkan. Alhamdulillah. Semua sihat-sihat ni, tengok ni. Ni buat pedok siap kan, no? Tempat bor rumput. Rumput lagi main lama. Ni pagi tadi habis lah satu trailer. Dedak tak ada lah, tak payah lah. Bagi juga bagi sikit-sikit. Dedak ni satu umpan lah. Satu umpan. Umpan saja, bagi sikit je. Lain semua makan rumput. Tak lagi petang-petang dia akan keluar. Saya akan bawa keluar. Bagi dia riadah kat luar. Riadah kat luar. Tu dalam hutan-hutan dia akan masuk dalam hutan-hutan tu. Dia suka-suka ni tempat macam ni. Payah-payah ni. Payah ni memang kerbau akan suka. Kalau kita keluar sat lagi berlari-lari di dalam tu kalau kita tengok. Boleh rakam video dia. Dia keluar lagi dia akan masuk dalam hutan tu. Dia lari, dia lompat-lompat nak tunjuk kata dia bebas. Jadi biasa waktu bila tu orang lepas dia? Pukul 3 petang. Saya tak datang dengan motor. Saya lari ikut jalan belakang dengan bot. Dengan bot. Saya akan kayuh bot dengan sungai. Wow. Saya akan parking di belakang sana. Saya naik bawa tali. Saya bawa depa keluar. Wow. Semua akan berlari-lari sampai pukul 5, 5.30 habis. Tutup saya balik. Kita balik waktu asak dah sampai lah. Kira maksud dia 2020 kita masih lagi boleh lihat aktiviti yang orang dulu-dulu. Itu cerita dia. Jadi alhamdulillah. Ni saya tak mandi. Saat ni saya nak keluar saya akan guna ayak sungai tembak dengan enjin. Saat lagi hitam berkilat dia keluar. Dia keluar tu berlari-lari. Berlari-lari tu. Insya-Allah. Saya mandi sekok. Yang ni saya tambat dia mandi, yang lain akan datang berkumpul. Semua nak main. Semua nak. Akan tembak ayak habis semua. Jadi macam depa dah tahu dah aktiviti tu, waktu mandi. Wow. Saya tambat kat belakang tu sekok saya. Yang lain akan datang berkumpul. Macam dah sekolah kan depa lah. Dia dah tahu. Dah training ke? Lepas habis mandi saya pun baru keluar. Okey. Alhamdulillah cantik lah. Kalau dulu kita tengok ni nerung, hapus kepala kita. Sekarang ni kerbau masuk habis ni. Dia dah cuci ya. Dia dalam ni. Ni track dia lah ni, no? Track dia lah ni. Tu dia track dia. Lompat dalam ayak ni. Lepas tu rumput hutan pun dah kurang. Anak rumput dalam tu dia makan. Padahal dia kenyang dah makan di sini tapi habitat dia tu. Dia akan masuk dalam pokok tu. Bergegak-gegak pokok tu kalau dia masuk lagi. Sini anak karim pun ada awak ni, no? Ini tak tahulah. Tak tahulah dah. Ada ni. Ada Boleh jadi ada. Boleh jadi ada. Kita tak ambil peduli dia. Wild beta punya orang yang berminat boleh masuk ni tepi-tepi ni. Kokok ada. Boleh cari Waman. InsyaAllah Waman, nanti kita ikuti perkembangan. Nanti saya mai waktu petang apa kita tengok aktiviti mandi kerbau dan seterusnya sampai satu hari kita tarik anak, insya-Allah. Betul. Alright, terima kasih banyak Waman. Okey, insya-Allah. Apa sikit saranan Waman kepada orang muda lah ni tentang apa ni aktiviti-aktiviti orang lama-lama ni? Saranan saya bagi anak-anak muda, kalau ada tanah yang boleh kita ternak, tak semestinya luas. Macam saya ni dah cukup memadai banyak ni. Ni pun dah boleh banyak ekor boleh bubuh. Betul. Jadi yang penting kehendak dan kemahuan kita tu ada. Betul. Sumber makanan bagi saya mudah. Mau dengan tak mau saja. Satu hari 4 trip rumput saya boleh ambil. Pasal apa boleh ambil? Pasal benda ada banyak, kemudahan ada. Potong tak payah pakai tajak, kita pakai mesin. Betul. Angkut pakai motor buat dengan trailer. Himpit tepi bubuh ya. Tak lagi petang dia keluar hanya untuk riadah saja. Riadah sahaja. Saya bagi dia riadah. Dia pun macam kita juga. Itulah. Jadi maksudnya kita pun dah dengan aktiviti tu kita pun sihat noh. Kita pun sihat berjalan sana berjalan sini. Yes. Kita tak mengangkat benda-benda yang berat pun. Itu je. InsyaAllah. Tak lagi petang teduh pokok kita duduk relax bawah pokok. Dia berlari-lari dalam. 2 jam saya keluar dengan dia. Alright, insyaAllah. Lepas tu masuk balik. Baik, terima kasih banyak Waman. Nanti kita ketemu lagi di masa yang lain. Kita akan susul dengan aktiviti-aktiviti kita seterusnya insyaAllah. Okey, di belakang kandang kerbau ni, tempat kerbau dia ada anak sungai.
Sinilah tempat Maman kayuh perahu dia. Kutik nyok. Boleh main kuda atas Boleh ni. main Ni kuda. kuda lah. Wow. Sampai ke sana boleh ni. Oh, best. Inilah Kedah Jelapang Padi. Wow. Tak daripada sana rumah sana boleh berlari kuda. Tu dia. Ada dah tempat track lah noh. Kalau musim ayak naik, ayak tenggelam batas ni, Mhm. kuda lari ayak. Ni belakang ni. Tu Itiang tu duduk jalan tu. Itiang. Oh, dia dah telok Itiang. Tu bot dia dalam bawah tu. Bot ada kat sana. Saya dayung main tengok parking. Wow. Petang teduh tu lindung pokok. Ini kenang apa ni kebau tadi. Beautiful. Oh, kemas titi ni pun noh. Pihak Madar buat ke noh? Madar buat noh. Traktor boleh lalu. Wow. Memang laluan traktor ni lori padi. Lori padi noh. Cantik, kawasan cantik. Beautiful. Nak makan pisang ada, nyok ada. Kehidupan yang cukup bermakna. Quality life. Solid horse. Kalau duduk tempat Ruzi tu pukul ring. Oh, saya kata makalak. Dia naik bangun lu merli dah. Makalak lah. Segak hang jangan. Oi. Macam kuda. Hang marah pun. Solid badan tu. Tengkok oh. Saat ni kalau boleh tarik letak kuda. Oh. Siapa nak mau tarik lah. Tak kena gaya dia pelari habis. Ni endurance ke lupa nak boleh main ni. Endurance memang syok dah. Saya rasa endurance start ni. Endurance memang syok. Syok. Dah tina tu.